Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sembang Cerita Kompang bersama kami Azmi. dan Husni. Untuk program ini kami akan datang ke tempat tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi cerita, kisah di sebalik kumpulan-kumpulan kompang yang berada di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini adalah satu usaha kami yang kami jalankan dalam program Kembara Sembang Cerita Kompang. Dan tak lupa juga, kami akan pergi kepada juri-juri dan juga pembuat kompang yang berada di seluruh negeri Johor kita ini. Ya, itu dia penggiat-penggiat seni kompang yang masih aktif. Mungkin kami akan hadir ke tempat tuan-tuan untuk berkongsi juga cerita yang sama daripada latar belakang, lagi daripada cerita-cerita yang sepatut yang tak pernah orang diceritakan. Jadi di sinilah platform yang mungkin kita boleh bercerita sama ada benda yang best, ada benda yang tak best. Betul? Jadi ini mungkin salah satu daripada program yang kita nak masyarakat tahu, kan, sama ada dalam negeri Johor ataupun negara kita Malaysia, kan. Mungkin negara luar, negara luar, Betul. apa tu, Singapura ke Brunei, Indonesia, yang ada juga kumpulan kompang pun kami insyaAllah ada rezeki kami sampai, kan. Cerita dan kisah kompang yang telah dikongsikan kepada kami akan upload ke dalam channel YouTube dan TikTok. Kembara Cerita Kompang. Jadi tuan-tuan boleh search, boleh follow channel YouTube dan TikTok kami. Sebarang cadangan dan pendapat bolehlah tulis di ruangan komen. Untuk menghubungi kami, bolehlah DM di channel YouTube dan TikTok kami.